Ramai yang cakap nak buat bisnes, tapi masih duduk diam. Ramai yang cakap nak ubah hidup, tapi masih tunggu waktu yang sesuai. Kejayaan takkan datang pada orang yang hanya fikir, tapi tak buat. You takkan ubah hidup kalau you sendiri tak bergerak. Most of the time, bila kita dalam hidup ni terlalu banyak duduk. Kita terlalu banyak duduk dan tengok je. Oh, best lah. Best lah. Tapi tak ada apa pun yang kita buat. So, kita tak buat pun the first step. Tindakan tu. So, kurangkan duduk. Banyakkan berdiri dan bertindak. Jadi, siapa yang nak mulakan bisnes tapi tak tahu caranya atau tak ada hala tuju, komen saya. Lepas tu, pergi ke profile Easy, WhatsApp Easy. Easy akan kongsikan dengan anda semua. Easy akan guide korang langkah demi langkah. Ingat, ambil langkah pertama tu yang penting. Jadi, bertindak sekarang.